Kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dalam buku beliau, Wang Emas, menyesal dengan emas ni sentiasa akan ada. Cuma bezanya ialah menyesal kerana apa? Pertama, menyesal kerana beli. Contoh, Tuan Puan dah beli minggu lepas emas 481 gram. Hari ini emas turun 476. Jadi Tuan Puan menyesal beli minggu lepas. Sebab apa? Hari ini harga dah jatuh. Tetapi ada satu lagi penyesalan, iaitu menyesal tak beli. Contoh, pada hari ini 476. Nanti minggu depan emas naik balik jadi 480, 490. Maka Tuan Puan akan menyesal hari ini sebab apa? Hari ini tak beli emas. Kalau anda masih lagi menyesal dengan emas ini, itu maknanya Tuan Puan masih lagi belum faham tentang emas sepenuhnya. Jadi baca buku Wang Emas ini betul-betul untuk faham kenapa sebenarnya kita simpan emas dan juga tujuan kita simpan emas. Sebab itu saya cakap dengan emas ni jangan monitor harga. Tuan Puan ada sahaja bajet yang tak nak digunakan tempoh 2 tahun dan ke atas, tukar sahaja duit tersebut menjadi emas. Kalau Tuan Puan rasa menyesal beli emas pada hari ini, ketahuilah 3 tahun lagi, beberapa tahun lagi, Tuan Puan akan menyesal. Pada hari ini, kenapalah aku tak beli banyak-banyak. Jadi Tuan Puan, simpan emas, simpan dengan ilmu. Ikuti 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas yang pertama. Pin video di profil saya ada sediakan. Kita jumpa dalam video esok. Assalamualaikum.